Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Nurfida Dalia. Dan saya Nur Anis Nazia. Selamat datang ke M Sekar EduTV Channel. La vida es un carrusel, Hari ini kita akan bawakan kepada anda semua liputan khas sambutan Hari Guru peringkat SKRN 2025 yang penuh meriah yang bertemakan orang kampung. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton kerana banyak slot menarik menanti anda. Eksklusif hanya di M Sekar EduTV Channel. Tunggu apa lagi? Jom kita mula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Asif Hayyan dalam slot berbicara. Hari ini kita akan bersama tetamu istimewa kita, iaitu YB Haji Muhammad Shah Buddha Hashim, Naib Presiden KAF Malaysia. Jom ikut saya. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. YB apa khabar? Baik, alhamdulillah. YB, saya ada soalan untuk YB. Okey. Soalan pertama, memandangkan hari ini kita bertemakan orang kampung, jadi izinkan saya bertanya, YB membesar di kampung atau di bandar? Saya besar di kampung. Kampung Wakaf Stan. Dan kalau boleh, YB kongsikan apa kenangan sekolah yang paling segar dan ingatan? Yang pertamanya saya bersama dengan rombongan dibawa oleh guru-guru ke IPG. Waktu tu dia panggil Maktab Perguruan. Jadi cikgu-cikgu bawa pemimpin-pemimpin pelajar. Waktu tu jadi kenangan manislah kepada kami semua. Kerana dibawa oleh guru-guru, tengok tempat cikgu-cikgu belajar. Mana ni tahu tiga kat tanya. Okay, soalan kedua. Sebagai seorang pemimpin masyarakat, bagaimana YB melihat peranan guru dalam mencorak kejayaan anak-anak di luar bandar? Ya, kita di luar bandar tidak ada kurangnya. Malah kita punya semangat yang lebih lagi berkobar-kobar untuk berjaya. Kita walaupun berada di luar bandar, anak-anak mempunyai semangat yang luar biasa. Mempunyai keinginan untuk berjaya, mempunyai keinginan untuk melihat dunia luar. Jadi anak-anak luar bandar ini tidak ada kurangnya. Malah mereka lah yang banyak mencetuskan kejayaan untuk negara. Soalan akhir sekali, boleh tak YB berikan sedikit pesanan buat semua murid dan guru pendidik bangsa? Kepada para guru, selamat Hari Guru, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu yang berkumpul lumus mendidik anak-anak sehinggalah mereka semua berjaya. Yang kedua, kepada anak-anak, teruslah menjadi anak-anak murid yang baik, dengar kata cikgu-cikgu. Sesungguhnya cikgulah yang merupakan penunjuk arah kepada kita semua. InsyaAllah, kalau kita jadi pelajar yang baik, anak murid yang baik daripada kata-kata seorang guru, insyaAllah kita akan berjaya. Okey, di gerai sebelah sana parking. Awak cerita-cerita dia ada apa? Ada papadan. Tahu lagi. Tahu lagi. Kerabu gigi, takoyaki. Baiklah, seterusnya kita akan menemu ramah bersama guru bahasa SKRN iaitu Encik Muhammad Zubir bin Ali. Assalamualaikum cikgu. Salam. Cikgu, saya soalan cikgu. Cikgu, pemilihan tema orang kampung tahun ni sangat unik dan menyentuh hati. Apa sebenarnya inspirasi sebalik tema ni? Baik, kita bersependapat memilih tema orang kampung ni untuk perayaan tahun ini
sebab ianya bersesuaian dengan lokaliti kita lah. Kita berada di dalam kawasan pedalaman. Jadi kita nak cikgu-cikgu, murid-murid merasai dan mengalami sendiri suasana orang kampung sewaktu mereka mula-mula datang ke kawasan Aring. Jadi perasaan itu perlu dihayati oleh semua orang lah, yang mana bila kita balik jadi orang kampung, kita akan merasa bagaimana susah payah ibu bapa kita pada masa itu. Okey, soalan kedua. Sebagai guru besar, bagaimana cikgu melihat nilai-nilai seperti semangat gotong royong, hormat orang tua boleh diterangkan dalam pendidikan masa kini? Baik. Saya selaku guru besar merasa program-program yang kita buat sebegini akan mampu mendidik masyarakat, mendidik murid-murid mengenal nilai-nilai murni amalan baik yang perlu kita ada dalam hidup kita setiap hari. Jadi kita boleh melihat semangat bekerjasama, hormat menghormati dalam kalangan masyarakat di kawasan kita ni lah. Jadi mereka bersama-sama membantu, sama-sama bergotong royong untuk menyiapkan sesuatu dan hasilnya kita akan dapat yang terbaik. Okey, soalan terakhir. Akhir kata, apakah harapan cikgu buat anak-anak yang sedang menuntut ilmu dan juga kepada seluruh warga pendidik? Harapan saya supaya anak-anak yang kita latih di sini akan menjadi manusia yang berguna dengan mempunyai adab dan budi pekerti yang baik, di samping mereka menjadi seorang yang bijak dan pandai dalam pelajaran. Jadi secara tidak langsungnya nanti masyarakat kita masa akan datang mempunyai rakyat yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Itu sahaja daripada slot berbicara hari ini. Jom kita ke slot yang seterusnya. Assalamualaikum dan hai, bersama saya Siti Nur Kistisha untuk slot Gen Spontan. Untuk kali ini kita akan menguji minda-minda cikgu kita untuk teka peribahasa bergambar. Jom ikut saya. Waalaikumsalam. Ustazah, saya nak ajak main game boleh? Boleh? Teka peribahasa bergambar. Oh, okey. Ustazah cuba teka ni peribahasa. Oh, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah dua. Betul. Sebab tupai kan? Yeah, boy. Ini pula. Okey. Yang ni bagai lembu kena cucuk hidung. Betul tak? Jawapannya Salah ke? No, God, please, no, no. seperti lembu dicucuk hidung. Oh, seperti lembu, bukan bagai lembu. Okey, seperti lembu kena cucuk hidung. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Okey cikgu. Saya nak ajak cikgu main game boleh tak? Boleh. Game teka peribahasa bergambar. Okey. Cuba cikgu teka ni peribahasa apa? Itu hadiah dari Kelab Guru dan PIBG. Terima kasih. Alah membeli, menang memakai. Betul. Yang ni gambar. Bagai tikus membuat labu. Betul. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak ajak cikgu main satu game boleh? Boleh sangat. Kan nak main cikgu minat main. Oh my God! Wow! Teka peribahasa bergambar. Teka peribahasa. Baik. Ada hadiah tak? Telah. Okey. Cuba cikgu teka ni peribahasa apa? Sudah. Katak tempurung. Katak di bawah tempurung. Ya. Betul. Yes. Satu lagi. Ayam berak ada kapur. Ayam berak kapur. Betul. Terima kasih cikgu. Itu saja. Yeah. Boleh.
Okey. Saya minat. Ada telur, ada tandu. Apa tadi peribahasa? Peribahasa ni berbunyi seperti telur di hujung tandu. Tengok, cikgu kan? Wait a minute. Who are you? Buluh rebus. Sabar dulu. Saya belum teka jawapan lagi. Saya kata ni gambar buluh rebung. Jawapannya melentur buluh biarlah dari rebungnya. Betul. Wow. Tu ya? Hadiah mana hadiah? Tak ada. Okay, thank you very much. Bagus betul cikgu kita dapat jawab dengan baik. Yang penting semua confident dan sporting. Kawan-kawan betul berapa tadi? Semua betul. Saya harap kawan-kawan dapat ilmu baru hari ini. Jadi slot saya pun dah selesai. Jom kita pergi slot seterusnya. Assalamualaikum dan salam semua. Inilah dia slot yang paling ditunggu-tunggu, iaitu slot jam terjah. Bersama saya, Nahana Al-Saidina. Pada hari ini, kita akan tanya cikgu beberapa soalan spontan sempena Hari Guru. Jom kita tengok cikgu mana yang berani jawab. Cikgu, boleh saya tanya soalan? Boleh, tanya. Apa momen paling lucu yang pernah cikgu alami sepanjang menjadi cikgu? Momen lucu. Cikgu jatuh sungai. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu rasa cikgu akan jadi apa? Cikgu rasa cikgu jadi apa? Mungkin setiausaha, sekretari, apa? saja. Itu je. Okey, terima kasih. Ya, tengok. Waalaikumsalam. Boleh. Cikgu pernah tak tertidur dalam kelas masa jadi murid? Oh, setakat cikgu ingat, kita tak pernah tidur dalam kelas. Sebab kita kena fokus dalam kelas untuk jadi pelajar yang cemerlang, kita kena fokus. Masa cikgu mengajar, kita kena dengar lah apa yang cikgu ajar. Kita kena buat latihan yang cikgu suruh. Dan baru kita seronok. Cikgu tak pernah tidur dalam kelas. Lagi? Ada? Okey, sama. Selamat belajar, belajar semua. Okey cikgu, boleh saya tanya soalan? Waalaikumsalam, boleh. Cikgu pernah tak tertidur dalam kelas masa jadi murid dulu? Oh, biasa tu. Oh my god. Maknanya ialah subjek apa yang cikgu paling tak suka masa sekolah dulu? Subjek yang paling cikgu tak suka, subjek sains. Kenapa? Sebab cikgu dia garang. Cikgu Mak, siapa guru yang paling cikgu ingat sampai sekarang? Cikgu yang paling ingat adalah cikgu muzik saya masa saya sekolah menengah. Kenapa? Sebab dialah yang ajar saya pendidikan muzik sampai saya pun jadi cikgu muzik. Saya akan ingat dia sampai bila-bila. Nama dia Cikgu Tuan Noriman. Okey, sama-sama. Inilah yang kita mahu. Cikgu-cikgu SKR memang sporting kan? Jadi sampai di sini sahaja slot jam terjah kita pada kali ini. Kita kembali ke wartawan utama. Terima kasih rakan-rakan setugas. Itulah antara momen-momen manis sempena sambutan Hari Guru yang sempat kami rakamkan. Kami di M-Sekar EDTV Channel ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru yang telah banyak berkorban demi masa hadapan kami. Teruskan menyokong kami dengan menekan butang like, comment and subscribe. Jumpa lagi di liputan seterusnya. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu, kami sayang cikgu. M-Sekar EDTV Channel.